jadi gimana bekas tengok? Kamu kan jual rumah jual barang, dia lewat barang. Ayah jual bubung, dibuka di rumah dua. Kayaknya di bagaju. Kita jual barang, di bubung. Baik di bubung, kena kurang mungkin nali. Kami jual pada permidah, tidak. Cepat koe. Jadi yang rono yang euro le malam pada orang. Itu cuma tawetnya. Cuma tawet euro le malam rono. Allahu akbar. Malam Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey, beliau ni 3 hari atas pokok sawit. Jadi untuk ni ribuan terima kasih Tok Nasir. Yang ni beliau ni ada 2 keluarga, pot macam ni juga ni pot beliau, bermana tempat beliau duduk. Jadi kami Nasir bagi direct dan doakan untuk orang Malaysia yang telah membantu dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan apa yang orang Malaysia bantu. Ibu dekat sini, ibu mana di kampung Kedembah. Kedembah, Melangkahan. Melangkahan ya. Terima kasih. Langkahan. Kecamatan Langkahan. Kampung Kedembah. Mana kan? Nyo semangat dari Malaysia. Karung mana? Karung pernah tak ada itu. Jakrung 2 krek. Tangan ni. Jakrung. Salah nak orang. Iya, nak itu mana? Kalau kami ada pun dekat rumah dia pakai tahu ada. Kanan. Ini barang yang kita titip Dua orang, dua sama keluarga. ya tuan Pormoh Ron. Bocok 5 Malaysia. Ha. Okey. Terima kasih untuk orang Malaysia terima kasih. Terima kasih orang Malaysia. Telah membantu kami. Berjaya selalu ya. Ya, amin. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Apa? Enggak. Bocok. Enggak. Selamat. Sambung dulu. Okey. Okey guys, inilah kondisi mereka berteduh ya dengan keadaan macam ni. Nasir dah sampai di kampung. Kampung ke? Kampung Kedembah ya. Bermakna Nasir masih ada lagi di Kampung Kedembah. Tapi tadi kami dah letak juga di posko. Tapi yang ni kami bagi direct dengan mereka yang rumah dia macam ni ya. Sebab apa dia orang langsung dapat di tangan sendiri. Itu yang saya dapat sampaikan. Bermakna kita minta juga mana kakak yang punya ni? Mana? Oh, hoi kena ke? Tadi katnya anak rumah. Dua apa? Jom apa tu bang?